Sekarang pukul 8.40. Lewat sikit kali ni aku turun. Selalunya pukul 8 macam tu aku dah sampai. Tapi hari ni lewat sikit. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ni aku akan casting haruan dekat spot yang lama sangat aku tak main. Dekat Fekra Haji Daud. Fekra Kampung Selamat. Okay. So lama sangat aku tak main. Lepas tu ayat kering. Ayat kering memang kata menggasak So hari ni aku nak casting haruan dengan menggunakan soft plastik daripada Seahawk Flake Bait. Soft plastik Flake Bait size 2.5 cm. Okay. Harap ada saya sidaman. Harap ada manis-manis untuk hari ni. Okay. So jom kita casting. Aku nak pakai colour putih solid white Flake Bait daripada Seahawk. Warna solid white. Solid white ni maknanya putihnya teramat-amat putih lah. Putih seputih-putihnya. Dan worm hook daripada Seahawk juga. Tapi aku tak pakai ladung lah. Yang jenis ada lepon berat kan. Pakai yang ada kosong. Ya, jadi. Okey, setup aku menggunakan Seahawk Ryuku Travel Rod. Okey. 615 LB. Seahawk Lumitron size 2000. Dan mainline aku dah lupa lah Seahawk apa. Aku lupa. Tapi tak apa, nanti aku tulis kat caption lah bawah kan. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Switch on. Alhamdulillah, strike-nya pertama pagi ni menggunakan soft plastik daripada Seahawk Flake Bait dan Seahawk Lumitron size 2000. Baik. Oh. Strike yang kedua hari ni, alhamdulillah. Masih lagi menggunakan soft plastik daripada Seahawk Flake Bait. Solid white ya, mantap. Memang terpesona dengan warna putih yang solid ni. Terbaik. Tu. Ada? Apa? Ya. Boleh 2 ekor. Ada tak? Baru. Lewat. Pukul 9 akan 10 lah lewat. Pertama
Pakai bala tak habis tengah jam bala 3 ekor. Oh, jadi ya. Waktu yang main lewat tu. Kat tu apa? Buat nama kan? Oh, ben ah. Ni mengai puyuh kali wah. Ada. Oh. Jangan mengai puyuh kali. Okey. Aku ingin begitu. Elok, dia betik. Malam kami rancak ni. Malu lah masuk video. Fish on. Alhamdulillah. Strike yang ketiga untuk pagi ni. Mantap. Masih lagi menggunakan soft plastik daripada Seahawk flat bait saiz 2.5 cm. Color solid white dan Seahawk Lumitron saiz 2000. Penantian Fangshu. Oh, fish on gang. Oh, dia. Oh. Lambung dia. Strike yang keempat. Masih lagi menggunakan flat bait soft plastik daripada Seahawk warna solid white. Solid hookup dan Seahawk Lumitron saiz 2000. Hampa boleh dapatkan segera. I'm the fighter. Oh, fish on. Alah, itu ada ni. Saiz juga bro. Strike yang kelima untuk pagi ni. Alhamdulillah pukul 10.43. Masih lagi menggunakan soft plastik daripada Seahawk flat bait saiz 2.5 cm. Saiz solid. Pagi ni semua balas solid tu. Garang-garang. Terbaik. Sekarang pun dah pukul, tengok jam berapa? 11.04. So cukuplah video hari ni. Video aku kasih haruan. Alhamdulillah ada 5 ekor haruan. Masih lagi diberikan rezeki untuk hari ni. Dan hari ni aku betul-betul menggunakan soft plastik daripada Seahawk flat bait saiz 2.5 cm. Okay, satu SP tu hampa boleh tengok aku pakai, mulut dia pun tak terkoyak, body dia pun tak terkoyak. Dapat strike yang 5 ekor. Jadi ya, alhamdulillah rezeki hari ni. So memang tahan, memang liat lah soft plastik daripada Seahawk ni. Okay, jadi terima kasih yang mana sudah tengok video aku, yang mana like, yang mana subscribe. Terima kasih. Kita jumpa lagi lain hari dalam video.